yang buat satu kesilapan bila mula simpan emas. Mereka campurkan semua simpanan dalam satu akaun. Jadi tuan-puan kena save video ini sebagai rujukan akan datang. Kalau tuan-puan ada 5 orang anak, buka 5 akaun, setiap anak satu akaun. Suami satu akaun, isteri satu akaun. Setiap ahli keluarga ada akaun atas nama masing-masing. Kenapa? Sebab bila harta berada atas nama sendiri, ia lebih jelas dari segi hak milik dan dapat mengurangkan isu berkaitan faraid atau perbahagian harta pada masa akan datang. Jangan risau, buka akaun emas public gold ini adalah percuma saja. Nak mula simpan ikut kemampuan pun boleh. RM100 pun boleh mula. Tak ada komitmen bulanan dan boleh simpan bila-bila masa di mana sahaja. Jadi duit raya, duit lebihan gaji atau duit simpanan bulanan, cuba tukarkan sebahagian kepada emas. InsyaAllah lebih teratur, lebih selamat dan membantu melindungi nilai simpanan daripada inflasi. Kalau nak buka akaun emas sendiri, tuan-puan boleh hubungi saya. Saya mulakan satu akaun untuk setiap ahli keluarga dan bina simpanan emas dari hari ini tuan-puan. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan nak buka akaun emas untuk diri sendiri, tuan-puan boleh tengok video yang saya pin di bio saya untuk memula simpan emas tuan-puan. Semoga bermanfaat.